Kalau aku dah ada 2 Beyblade Dren ni, apa salahnya kan kalau aku tambah lagi satu ni? Okay, jadi untuk video kali ni aku nak review Beyblade lagi macam dalam video sebelum ni, di mana aku review Dren Buster. Jadi kali ni aku akan review Beyblade Dren juga macam Dren Buster ni, tapi kali ni dia lain sikit. Dan ini dia adalah Dren Dagger. Jadi ni sebenarnya dia keluar sebelum Dren Buster kalau ikutkan. Jadi agak pelik juga cara aku review, sebab aku review Dren Buster dulu baru Dren Dagger. Jadi ni pertama sekali, sebelum tu jangan lupa subscribe kalau korang suka Beyblade. Jadi ni adalah dia punya box dia, dan kat sini boleh nampak dia tulis B Super X, dan ini bukan original ni adalah fake. Jadi sebab tu lah dia tak tulis Beyblade kat sini. Dan terus terang aku tak tahu ni brand apa, sebab dia tak ada tulis brand kat sini. Dia cuma tulis B Super X. Aku tak tahu ni brand apa. Aku beli je. Tapi yang aku tahu dia punya bahagian dia semua betul. Ratchet dia betul, blade dia betul, dan beat dia betul. Jadi tak apalah, walaupun tak tahu brand dia, asalkan aku dapat yang betul. Jadi kat sini dia tulis BX20. Aku tak tahu kalau Dren Dagger ni dia betul ke BX20 ataupun tidak. Tapi sebenarnya kalau ikutkan yang original Dren Dagger, dia dalam set yang ada 3 Beyblade. Tapi ni aku beli ada Dren Dagger je. Jadi okey lah juga, sebab dia lagi murah. Jadi kat sini dia tulis apa yang ada dalam kotak ni adalah satu Beyblade, satu dia punya ni lah, dia punya launcher dengan satu grip dia. Jadi kat depan ni dia sebenarnya pelik sikit. Ni lagi satu, dia tulis Dranzer Spiral. Dranzer Spiral ni sebenarnya adalah Beyblade remake untuk Beyblade X daripada ni lah Beyblade lama lah. Tapi sepatutnya dia tulis kat sini Dren Dagger, jadi pelik juga. Ni kat belakang dia ada tunjuk bahagian-bahagian dia yang aku akan cakap nanti. Jadi tak apa membuang masa, jom kita wow, sekejap. Okay, ni dia semua barang dia dalam ni. Jadi ni ada Beyblade dia, tapi sebelum tu ni launcher dia dulu. Dan tak silap aku ni panggil dia Proto Launcher. Dan tak silap aku ni macam launcher yang dekat Beyblade X Hasbro je. Aku tak pasti, tapi nampak macam yang daripada Hasbro punya, jadi pelik juga. Jadi okay, ni launcher dia memang kecil juga. Ni pun dia punya yang ripcord dia ni pun kecil juga. Jadi launcher ni pada pendapat aku mesti tak bagus punya, sebab ni lah dia kecil dan macam susah nak pegang sebab dia kecil. Jadi sampah. Okay, jadi seterusnya Okay, jadi seterusnya ni ada Beyblade dia, iaitu Dren Dagger. Jadi jom kita buka. Okay, pertama sekali bahagian yang aku akan review dulu adalah dia punya beat, iaitu Rush. Jadi beat Rush ni dia adalah beat jenis serangan, dan ini adalah antara beat yang paling bagus lah untuk jenis serangan. Dan sebabnya adalah dia punya permukaan kat sini, tak silap aku dia lagi kecil daripada beat flat. Kalau korang tengok dia lagi kecil sikit, bermaksud dia lagi banyak sikit stamina daripada flat. Dan juga dia gear dia punya gigi dia lagi sikit daripada beat biasa. Contohnya macam flat ni dia adalah beat biasa sebab gigi dia ada 12, manakala yang ni pula dia ada 10, yang akan tolong ni lah save stamina dia bila dia pergi dekat yang gear dekat stadium tu. Tapi stadium tu aku tak ada, jadi tak boleh test jugalah. Jadi ni dia memang bagus jugalah dalam tournament rasmi. Memang banyak orang guna beat Rush sebab dia memang bagus untuk attack. Dia untuk jenis serangan dia okey juga, stamina dia dan attack dia boleh serang banyak kali lah. Ni aku tengok di atas ni sebenarnya dia tak ada skru, jadi mungkin masa aku lancarkan nanti takut tercabut pula bawah ni. Jadi tak apa, nanti aku test dulu. Seterusnya ada ratchet dia, iaitu 460 tak silap aku. Dan ini
warna dia aku rasa macam salah sikit dengan yang original. Sebab original dia punya ni lagi gelap bahagian dalam dia. Yang ni pula dia macam cerah. Aku tak pastilah betul ke tidak apa aku cakap ni. Tapi ni lah, dalam ni dia lagi cerah. Jadi ni 460, 4 bermaksud dia ada apa ni, 4 bahagian yang menonjol. Jadi ni 1, 2, 3, 4. Dan tinggi dia adalah 60mm. Aku malas nak ukur Okay, jadi ni bahagian luar dia adalah warna putih, macam warna putih yang macam clear sikit. Dengan bahagian tengah dia ada ni lah, plastik warna biru. Jadi akhir sekali ni dia. Oh, Dren Dagger. Okay, jadi ni Dren Dagger. Dan boleh nampak tengah dia, dia punya avatar dia lain sikit dengan ni. Contohnya macam Dren Sword ataupun dengan Dren Buster. Jadi dia lain sikit. Ni daripada tepi dia. Jadi dia ada 6 bilah. Jadi sebab dia ada 6 bilah adalah untuk serangan berterusan lah. Sebab seluruh gimmick untuk Dren Dagger ni adalah dia adalah Beyblade jenis serangan yang lebihkan kepada stamina lah. Jadi sebab dia ada 6 bilah yang utama, jadi serangan dia taklah terlalu kuat, tapi serangan dia boleh berterusan. Jadi itu adalah satu benda yang bagus juga. Tapi aku tak tahu kalau okey ke tidak untuk attack Dren Dagger ni sebenarnya. Jadi nanti aku akan tengoklah. Jadi dah siap review, masa untuk pasang dengan ratchet dia. Jadi ni macam biasa, masukkan, pusing, dan akhir sekali ambil bead dan masukkan dia punya bead dekat bawah. Dan ini dia. Oh, okey. Aku suka juga. Oh, okey juga yang tak ada brand ni. Oh, dia macam yang real lah. Okay, sekejap. Kalau korang dengar, bila aku pusingkan ni, dia ada klik kan. Okay, sekejap. Aku test dengan beat lain. Macam contohnya flat. Oh, flat dia tak boleh masuk. Tak tahu kenapa. Okay, sekejap. Kita try ni. Oh, ni lain pula. Ke dia punya beat. Sekejap. Kan? Tapi tu lah, rasa macam nice, macam Beyblade Ori. Kalau ni Beyblade Ori, Unicorn Sting, dia boleh dengar bila pusing dia macam start sikit. Lepas tu ni pun sama, macam wish, power juga ni. Okay, jadi dah habis pasal tu, jom kita test launch dia. Okay, untuk test launch pertama aku akan cuba test dia punya launcher ni dengan Dren Dagger ni. Jadi kita try 3, 2, 1, ayo tunjukkan. Okay, dia okey juga. Oh, tu dah berapa banyak kali dah dia buat extreme dash. Mungkin dah keempat. Okay, stamina dia dah mula berkurang. Okay, dia dah berhenti berpusing. Jadi stamina dia okey juga. Jadi seterusnya jom test dengan lawankan dia dengan Beyblade lain. Okay, untuk perlawanan pertama aku akan cuba lawankan dia dengan Night Shield. Jadi jom kita try. Jadi masuk. 3, 2, 1, ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan. Okay. Oh, seri Okay, seri. Jadi aku tak tahu kalau tu ada ke tidak, sebab aku guna satu launcher ya. Jadi jom kita try lagi, tapi kali ni dengan 2 launcher. 3, 2, 1, ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan. Okay, ni sepatutnya lagi adil sebab aku guna 2 launcher berbeza. Jadi senang sikit nak lancarkan. Okay. Oh, okay, nampak macam okay, nampaknya memang Night Shield ada lagi banyak stamina. Jadi ni baru ada sikit. Jadi Night Shield memang ni lah banyak lagi stamina. Jadi sayangnya Dren Sword
Drain Sword pula. Drain Dagger tak menang. Jadi seterusnya aku akan cuba dengan Beyblade Drain yang datang sebelum Drain Dagger, iaitu Drain Sword. Okay, jadi jom kita try. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Oh, wih. Wih. Uish. Teruk, kena bantai dengan Drain Sword. Okay, jadi teruk. Jadi nampaknya dah 2 kali berturut-turut Drain Dagger ni kalah. Jadi seterusnya aku akan try dengan ni Beyblade Drain yang keluar lepas Drain Dagger, iaitu Drain Buster. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Okay. Yo, penamat musnah. Memang teruk gila lah Drain Dagger ni. Dia dah banyak kali kalah dalam video ni, kesian dia. Okay, jap. Jadi aku rasa aku nak try lagi lawankan dia dengan Drain Buster. Jadi jom kita try lagi. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Wish. Teruk sangat kena bantai Drain Dagger ni video ni. Okay, jap. Kita try bagi dia chance sikit. Kita bagi dia lawan dengan ni Perseus Duck ni, dia lemah sikit. Jadi mungkin dia akan menang. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Tak kalah, dia kalah dengan Perseus Duck kan. Wish, alamak. Wish, kalah juga dengan Perseus Duck ni. Alamak, macam mana ni? Ish. Kejap. Aku rasa last untuk video ni aku akan try lawankan dia dengan Wizard Arrow. 3, 2, 1, ayo hancurkan. Ayo hancurkan. Okay, come on. Satu kemenangan pun cukup lah. Okay. No, kalah juga. Okay, jadi aku rasa itu saja untuk video kali ni. Dan agak mengecewakan juga lah Drain Dagger ni. Dia memang kalah berturut-turut tadi. Dia menang pun tadi dengan Night Shield tu, sebab itulah aku guna launcher yang sama. Jadi aku macam perbezaan masa antara aku lancarkan Night Shield dengan Drain Dagger ni memang lama lah. Jadi memang seria masa tu. Jadi aduh, macam ni Drain Dagger ni. Okay, tak apalah, sebab aku pun suka Drain Dagger ni. Jadi tak apalah, walaupun dia tak kuat. Jadi aku rasa itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, boleh bagi like, boleh tekan butang subscribe dan tekan lonceng kalau korang nak tahu bila aku post lagi. Jadi itu saja. Dan sebelum tu, jangan lupa juga tengok channel aku yang lain, iaitu Lawless Gaming dan Law Animations. Jadi itu saja. Bye.